NGO yang bersama dengan kita dan semua penyokong-penyokong. Orang ah. Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Taala kita mencapai kemajuan. Di pasal dalam Negeri Sembilan, pencapaian yang sangat menggembirakan, hasil keberkatan perpaduan ummah yang kita anjurkan menyatukan semua rakyat Malaysia. Melayu Islam dan bukan Islam yang tidak ekstrim. Di mana kita bukan saja menang di kawasan Melayu Islam, pencapaian kemajuan juga di kawasan bukan Islam. Menandakan satu perubahan yang besar. Bagi pihak Perikatan Nasional, saya bersyukur kepada Allah Ta'ala mengucapkan siri-siri tahniah kepada kepimpinan yang bekerja kuat, mengucapkan siri-siri penghargaan kepada petugas-petugas dan pekerja pilihan raya kita yang betul lumus sehingga kita mencapai satu kejayaan yang besar. InsyaAllah kita dapat membentuk kerajaan yang memang sudah mencapai kursi bentuk kerajaan. Cuma kita menunggu untuk mendapat majoriti 2/3. InsyaAllah dilihat kepada keputusan-keputusan yang berlaku, kita boleh capai majoriti 2/3. InsyaAllah kejayaan kita di Negeri Sembilan akan jadi gelombang kemenangan di seluruh negara. Kita akan teruskan perpaduan ini. Marilah kita tekadkan kerja kita untuk seterusnya. Perjuangan kita belum selesai. InsyaAllah kita sama-sama akan mengisi kemenangan di Negeri Sembilan. Di samping negeri telah kita menang, untuk membesar lagi gelombang kemajuan kita dalam perjalanan untuk menyelamatkan negara dan rakyat seluruhnya. Akhirnya sekali lagi saya bersyukur, ucap penghargaan kepada semua yang telah bekerja untuk memenangkan kita. Mudah-mudahan diberi ganjaran oleh Allah SWT. Teruskan kerja kita lagi dengan berkat daripada Allah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم تقبل منا أعمالنا التامة واغفر لنا ذنوبنا عامة اللهم انصرنا على من عادانا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم منزل الكتاب ومجى السحاب وهزم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين والحمد لله رب العالمين. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Tan Sri Tuan Guru Presiden PAS di atas ucapan dan juga doa sebentar tadi. Alhamdulillah kita telah berjaya menawan 7 DUN 7/11. InsyaAllah Alhamdulillah 7 DUN yang kita target semuanya kita menang. Takbir. InsyaAllah Alhamdulillah kita dah menang di DUN Ampangan, DUN Pagan Pinang, DUN Gemas, DUN Kelawang, DUN Paroi, DUN Serting dan juga DUN Sikamat. Takbir. Alhamdulillah kita juga berjaya menubuhkan kerajaan 2/3 bersama dengan BN tuan-tuan. Takbir. Tahniah kepada semua jentera Negeri Sembilan, jentera Negeri Batu. Alhamdulillah ribuan terima kasih kepada semua di atas usaha kita. Seterusnya kita ada PC insyaAllah daripada Tuan Guru Presiden dijemput media. Media tampil belah depan sini insyaAllah. Kepada penyokong diminta diam. Kita akan adakan PC. Kepada semua mohon diam. Kita adakan PC sekarang ini. Mohon semua untuk senyap. Sekarang sidang media sedang berlangsung. Urang suara kepada semua untuk senyap. Sekarang kita ada sidang media. Mohon sekali lagi semua untuk senyap.
Mohon kerjasama. Mohon kerjasama untuk senyap sebentar. Kita menghormati sidang media sedang berlangsung. Mohon kerjasama semua untuk senyap sebentar kerana sidang media sedang berlangsung. Boleh? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Mohon kerjasama untuk semua senyap. Kita hormati sidang media sedang berlangsung. Bermula sekarang. Boleh? Kita telah menunjukkan tanda-tanda kemajuan dalam pilihan raya Negeri Sembilan. Langkah pertama penyatuan ummah untuk selamatkan negara. Hasil dari perpaduan khususnya Parti Melayu Islam dalam Perkataan Nasional dan Barisan Nasional dan rakan-rakan bukan Islam yang tidak ekstrim. Di Negeri Sembilan kita telah berjaya masuk pilihan raya dengan harmoni dalam pemberian kursi yang tidak ada masalah antara semua parti-parti politik dan memuahkan hati jentera-jentera pilihan raya yang bekerja. Walaupun kita menghadapi pilihan raya yang tidak seimbang, demokrasi yang tempang, apabila keadaan pusat tidak malu, tidak segan, tidak bermoral menggunakan kuasa politiknya menjadikan padang yang tidak sama rata. Namun demikian, mereka tidak boleh menghalang gelombang kebangkitan rakyat yang dapat kita pimpin. Saya ucap terima kasih penghargaan kepada pimpinan Barisan Nasional, pimpinan Perikatan Nasional, NGO-NGO yang bersama dengan kita, yang telah berjaya memimpin dan telah pilihan raya dengan cara yang terbaik dalam satu staf yang rapat menghadapi cabaran-cabaran yang banyak. Namun kita berjaya menarik sokongan rakyat. Dan tanda menunjukkan tanda awal kita telah boleh menubuhkan kerajaan Negeri Sembilan dengan simple majoriti. Yang kita yakin melihat kepada keputusan-keputusan yang dilaporkan sedikit demi sedikit, kemungkinan besar kita boleh mencapai majoriti 2/3. InsyaAllah gelombang Negeri Sembilan akan menjadi kesan politik yang besar untuk pilihan raya lebih besar untuk kita memerintah negara insyaAllah dengan izin Allah. Sekian. Tan Sri, punca yang kita berjaya malam ni kenapa? Apa punca? Ya. Punca yang kita berjaya menang. Puncanya ialah pertolongan Allah berkat perpaduan kalangan jentera pilihan raya dan pimpinan-pimpinan semua parti yang terlibat. Ya. Jadi selepas ni ada rumingan dengan Barisan Nasional? Ya. Memang kita sentiasa berbincang, bukan berunding lagi. Kita bermusyawarah untuk postmortem pilihan raya ini. Di Johor, di sini kita buat postmortem. Kita lihat di mana kekuatan kita dan di mana kelemahan-kelemahan, itu akan dibaiki untuk menghadapi pilihan raya akan datang. Mungkin ada platform rasmi, kerjasama ni. Kerjasama dengan Barisan Nasional ni mungkin ada nama yang rasmi. Tak perlu nama, ada apa pada nama. Yang penting ialah kita bekerja. Bekerja dalam perpaduan. Ini sangat penting.
Cik ada kursi yang expo tak? Yang PAS atau PN mungkin sasarkan. Ya, Kursi expo atau PAS di sini. itu terpulang kepada perbincangan pimpinan parti dalam gabungan ini. Dan kita tidak berkelahi, tak berbalah lagi dalam pelantikan exco. Negeri Sembilan kita dah tentu menteri besarnya ialah BN. Kerana mereka mendominasi Negeri Sembilan. Kuasaan Negeri Sembilan. Exco pun akan dilihat berdasarkan kepada jumlah pembahagian kursi yang kita menang dalam pilihan raya. Sesuai dengan kejayaan ini, formula yang sama akan dibuat juga oleh PN Melaka nanti. Tidak semestinya. Dilihat kepada perkembangan setempat. Situasi setempat. Di Melaka mungkin lain ceritanya. Kerana di Melaka Barisan Nasional kosong dalam parlimen. Semua parlimen dimenangi oleh yang besarnya ialah Perikatan Nasional PAS Bersatu. Yang baki lagi DAP dengan PKR dan Amanah. Adapun Dewan Negeri UMNO yang menang banyak. Dan di sana ada kursi-kursi yang kita dapati dalam parlimen memenangkan undi-undi Perikatan Nasional. Namun kita akan berbincang pembahagian kursi dengan saya lain daripada Negeri Sembilan. Dapat Sri, mungkinkah keputusan malam ni akan memberi tekanan kepada Putrajaya untuk ubahkan parlimen pula? Terpulang kepada perasaan dia sendiri. Adakah dia anggap tekanan pada mereka atau tidak? Pulang pada mereka, tanya mereka. Itu. Daripada adakah parti-parti Melayu lain akan dibawa masuk dalam Perikatan Nasional? Ya? Parti-parti Melayu lain akan dibawa masuk dalam Perikatan Nasional selepas kejayaan besar ini. Parti-parti Melayu keseluruhannya dah masuk dan Perikatan Nasional dan bersama dengan Barisan Nasional, Perikatan Nasional dah masuk. NGO sudah bersama dengan kita. Ya. Macam parti berjasa ke apa ada peluang akan masuk Perikatan Nasional akan datang? Berjasa ada pendirian dia sendiri. Dan kita merakamkan duka cita kerana langkah dia langkah yang salah. Dia nak dapat undi-undi Islam tetapi memecahkan undi Melayu Islam untuk beri kemenangan kepada DAP. Okey, Ya. Ya. Ada, tiga ada. Kita tunggu di atas. Kita tunggu di atas. Dah sawan tadi. Okay. Amin. Apa dah? Ini kata nasional.
Baik. Kita try lagi ya. Kita try lagi ya. InsyaAllah. Alright. Okey abah. Pas Melaka bah, pas Melaka bah. Fadis Melaka dulu kata bah. Pas Melaka. Mana Melaka? Pas Melaka ke? Pas Melaka? Serius lah? Okey. Apa soalan dia? Macamnya abah melihat momentum kenyataan umat di Negeri Sembilan ni. Okey. Seperti yang kita jangka sebelum ni, strategi ataupun formula penyatuan ummah ini memang akan bakal membuatkan Pakatan Harapan tak tidur malam. Di sini ada satu rumah pada pemilik belakang Toyota JKN 8805 kenderaan Toyota JKN Live apa tu? Live? 8805 sila anukan kenderaan anda. Okey, kita sambung tadi. Perhatian kepada kereta pemilik kenderaan kereta Toyota bernombor pendaftaran JKN 8805 JKN 8805 sudah hadirkan kenderaan anda. Okey, abang ulang balik. Bukan pada pemilik kenderaan Ford merah. Kenderaan Ford merah WB 1293G WB 1293G sila anukan kenderaan anda. Ulang suara kepada pemilik kenderaan Ford merah. Pemilik kenderaan Ford merah. Lagu yang buat prodi lah. Apa dia cari siapa orang yang buat lagu apa tu? Sila terima kasih. Okey. Kita sambung balik dari pusing ni. Baik, tadi soalan daripada host berkaitan dengan apakah apa dia punya momentum penyatuan ummah ni. Okey. Sebelum ni abang dah jangka bahawa penyatuan ummah ni akan bagi satu impak yang sangat besar. Dan sebab tu kalau kita tengok Pakatan Harapan termasuk jugalah bersatu. Dia orang cuba gagalkan penyatuan ummah ni. Kerana dia tahu inilah result yang kita tengok malam ni. Jadi kita harap strategi ataupun apa panggil formula untuk menjatuhkan DAP Pakatan Harapan ni, inilah formula dia, kena penyatuan ummah. Jadi kita lupakan perkara-perkara yang lalu, buang yang keruh, ambil yang jernih, dan kita harap penyatuan ummah ini dapat diteruskan ke negeri-negeri lain. InsyaAllah selepas ni buat kata host daripada Melaka, mungkin Melaka ataupun tak tahulah sama ada mungkin mereka akan buat serentak Melaka dan PRU. Okey. Clear? Terima kasih. Jemput datang Melaka bah. Dah pergi dah. Dan saya mengucap tahniah, terima kasih di atas sokongan yang padu, yang tidak berbelah bagi, yang diberikan oleh pengundi-pengundi di Negeri Sembilan pada hari ini. Telah membuat satu keputusan yang tepat, dan keputusan ini memberikan satu referendum ataupun satu signal yang jelas kepada kerajaan yang dipimpin oleh PMI ataupun Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kuala Lumpur. Yang keduanya, menunjukkan bahawasanya apabila kita bersatu, parti politik yang terbesar di dalam negara ini, yaitu tunjangnya daripada UMNO dan juga daripada PAS, serta sokongan daripada parti-parti yang lain, inilah outcome dia, natijah dia, result dia, di mana hari ini keputusannya amat memberangsangkan. Secara tak rasminya,
Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional sudah pun dapat membentuk kerajaan di Negeri Sembilan. Yang ketiga, saya ucap terima kasih kepada seluruh jentera, parti-parti komponen Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional yang telah memberikan sokongan yang padu, termasuklah juga daripada NGO-NGO yang memberikan sokongan yang tidak berbelah bagi. Saya sendiri yang berada di sepanjang masa kempen, sebelum daripada pilihan raya dan juga selepas daripada penamaan calon, kita melihat sokongan kerjasama yang cukup jitu yang berjalan antara jentera-jentera PAS dan juga terutamanya jentera-jentera daripada UMNO di peringkat akar umbi. Saya tengok lagi pada hari ini pula di mana bilik gerakan mereka yang maki GR mereka, jaringan rakyat yang maki pengundi-pengundi mereka pasti untuk mengundi di pihak calon yang ditandingi oleh Perikatan Nasional. Begitu juga dengan keputusan yang telah pun dibuat oleh pimpinan parti kita, terutama daripada seruan Presiden PAS sendiri yang menyeru kepada ahli-ahli PAS di mana tempat yang tidak ada calon daripada Perikatan Nasional dan PAS, maka mereka akan pasti untuk memilih calon Barisan Nasional. Begitu juga dengan seruan daripada pimpinan-pimpinan Barisan Nasional yang telah pun memberikan satu arahan kepada ahli-ahli dan pengundi-pengundi mereka untuk pastikan sokongan itu kepada calon Perikatan Nasional di tempat yang tidak ditandingi oleh Barisan Nasional. Yang terbukti pada petang ini memang berlakunya perpindahan undi daripada parti Barisan Nasional kepada calon Perikatan Nasional. Memang terbukti juga berlakunya perpindahan undi daripada Barisan Nasional kepada Perikatan Nasional dan juga daripada Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional kepada Barisan Nasional. Alhamdulillah, kita harapkan kerjasama ini cukup baik. Doakan kami sebagai pimpinan yang tertinggi daripada PAS, daripada Perikatan Nasional dan juga daripada Barisan Nasional, pastikan supaya kami semua hati tak berbelah bagi. Kerana kita rancang hari ini ialah untuk nak pastikan supaya kita yakin dan percaya untuk kestabilan, untuk kesejahteraan, kemakmuran. Mestilah kita tahu bangsa yang majoriti menguasai politik, maka insya-Allah di sana akan adanya kesejahteraan dan kedamaian di negara ini dengan teratur lagi. Terima kasih sekali lagi saya ucap kepada para pengundi di Negeri Sembilan. Kita terus maju ke depan. Kita terus untuk nak melakarkan sejarah yang lebih besar dalam PRU yang ke-16 nanti. Anak-anak muda, saya ucap terima kasih. Anak-anak muda, adik-adik saya, anak-anak saya, mereka adalah merupakan orang yang menjadi faktor angkubah yang memberikan satu kemenangan yang besar kepada Perikatan Nasional pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kekalkan gelombang kebangkitan rakyat ini untuk kita birukan pula kebangkitan kita di Melaka, dan selepas itu kita birukan pula di seluruh negara insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Dah senang sangat. Alhamdulillah. Boleh balik. Yang kuat akan sokong kita. Jadi orang yang kuat akan disokong. Tapi orang yang berbicara lemah dan lemah akan disokong. Terima kasih, tahniah kepada BN Negeri Sembilan. Terima kasih.
peranan di seluruh Malaysia. Allahu Akbar. Datuk Seri, pas Melaka Datuk Seri. Bagi sikit apa saranan kepada PAS Melaka. Okey, PAS Melaka insya-Allah kita telah pun melihat model perpaduan ummah di Negeri Sembilan. InsyaAllah ianya akan pergi ke Melaka, seluruh negara insyaAllah. Dan kita berharap federal government sekarang ni fikir balik, tetapi kalau sekiranya BN tarik sokongan daripada kerajaan sekarang, sudah pasti kerajaan sekarang menunggu masa untuk jatuh. Okey, tak payah fikir lama. Fikir bahawa kalau BN tarik, sudah pasti jumlah yang akan bersama dengan kami lebih ramai. Okey. Itulah kedudukannya bila ditubuh kerajaan di atas perpecahan. Ada yang berpecah, tapi kita tubuh kerajaan di atas perpaduan, kita akan kuat. Terima kasih. Ini anak teras negara ini Melayu, teras negara ini Islam. Tapi walaupun kita Melayu Islam kuat, kita tidak boleh sesekali melupakan rakan-rakan kita yang berbangsa lain dan agama lain. Kita juga kepada ahli Dewan Undangan 1887-25 yang telah tuan-tuan dan puan diletakkan oleh mereka-mereka yang mengundi tuan-tuan dan puan, saya nak beri sedikit nasihat. Nasihatnya adalah hari ini tuan-tuan menang, tetapi yang menggerakkan hati pengundi-pengundi di Negeri Sembilan di 25 Dewan Undangan Negeri dan kawasan mengundi itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi kemenangan kepada tuan-tuan dan puan. Anda mungkin bergelar yang bermanfaat untuk 3 tahun yang akan datang, tetapi sebenarnya anda merupakan yang berhikmat. Datangnya daripada perkataan asal Arab yang bermaksud Adam, maksudnya 25 orang ini mesti bekerja untuk rakyat. Pastikan anda menjaga hak rakyat, pastikan anda dengar suara rakyat, pastikan anda membantu kebajikan rakyat. Kerana kalau hari ini dalam jangka masa 1 hari saja untuk 9 jam 30 minit, rakyat boleh keluar untuk meletakkan anda di atas, percayalah rakyat hanya memerlukan 24 jam untuk menurunkan anda daripada tampuk kuasa tersebut. Pegang amanah ini dengan ikhlas, bersih, cekap amanah kita di Perikatan Nasional. Kalaulah lepas ini kita bergabung semula dan baik semula, insyaAllah nampaknya okey dengan Barisan Nasional ini, kita perlu laksanakan perkara ini juga. Kita perlu ada pentadbiran yang bersih, pentadbiran yang cekap, pentadbiran yang amanah. Dan akhir sekali tuan-tuan dan puan, saya just nak mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan penghargaan khas kepada mereka-mereka yang berada di belakang tabir. Tuan-tuan dan puan mungkin lihat kita di atas pentas ceramah, pimpinan utama tengah walkabout bersama calon, pimpinan-pimpinan sedang berjalan dan mendapatkan undi untuk calon-calon, tapi sebenarnya ramai lagi yang berada di belakang tabir dan duduk kadang-kadang di sebelah kita, tapi mereka tak cukup tidur sebab buat poster, buat flyer, tak cukup tidur sebab esok nak bangun awal untuk pastikan calon bergerak awal, tak cukup tidur sebab kena pergi pasar beli barang-barang makanan untuk dimasak untuk di kawasan-kawasan bilik gerakan. Dan terlalu banyak sebenarnya mereka-mereka yang membantu calon-calon ini. So sebenarnya hero-hero adalah mereka yang berada di belakang tabir. Tetapi penghargaan khas hari ini kepada semua pengundi di Negeri Sembilan yang telah memastikan bahawa gelombang biru ini mulanya di Negeri Sembilan, badainya insya-Allah membawa ke Melaka dan akhirnya berlabuh di Putrajaya. 1453, aku sentiasa ingatkan kepada saya, terima kasih lagi. 1453 Sultan Fatih Konstantinopel, begitu hebat kerajaannya, begitu kuat tenteranya, begitu bersih pentadbirannya, tapi apabila mereka berjaya membuka kota Konstantinopel, tapi akhirnya tiba-tiba bila dah besar kepala, pimpinan lain semua dah berdaratan, ianya jatuh.
bukan suasana partai tapi orang-orang selepas itu. Maknanya apa tuan-tuan dan puan-puan, kita jangan alpa. Hari ini kita menang, 3 perkara kita kena buat. Pertama, kita bersyukur, kita alhamdulillah. Kedua, kita bertasbih subhanallah subhanallah yang beri kemenangan. Tapi kita kena juga beristighfar. Kerana kemenangan ini tidak akan datang dan mungkin akan hilang kalau kita tidak istiqamah dan berada dalam perjalanan yang betul. So, jom kita laksanakan pentadbiran yang bersih, pentadbiran yang cekap, pentadbiran yang amanah. Terima kasih kepada yang follow. Aktif akan sambung live. Saya nak pergi ke tempat lain. Doakan supaya Perikatan Nasional sentiasa akan berpegang teguh kepada melawan rasuah, membawa pentadbiran yang baik dan memegang kebajikan rakyat sebagai teras utama kita, insyaAllah. Okey, sepatutnya dua kata daripada PAS Melaka. Dari PAS Melaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada PAS Melaka. Saya mengucapkan ribuan penghargaan sebab bila saya pergi ke Bagan Pinang ada PAS Melaka. Bila saya pergi ke Gemencih ada PAS Melaka. Bila saya turun ke Lukut juga ada PAS Melaka. Bila saya pergi ke Serting membantu calon ada PAS Melaka. Bila saya pergi ke mana hari tu satu lagi tempat di Ampangan ni pun ada PAS Melaka. Maklumlah korang jiran kan. So akhirnya kalau Negeri Sembilan membuahkan hasil tersebut, gelombang biru ini sambutlah wahai orang Melaka. Pastikan orang Melaka ambil gelombang ini, gelombang rakyat, gelombang biru ini dan hantar, bersihkan seluruh Melaka dan kemudian hantar ke Putrajaya. Dan ingat tuan-tuan dan puan-puan, paling penting kepada mereka-mereka yang menang hari ini dan mungkin mereka-mereka yang nak membawa cita-cita untuk bertanding di Melaka nanti. Bila ada kemenangan, pastikan rakyat kebajikan dijaga. Bila ada kemenangan, pastikan bahawa rakyat itu ada mempunyai pentadbiran yang bersih, cekap dan amanah. PAS Melaka memang hebat, orang Melaka terbaik. Assalamualaikum, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Okay guys, kita yang live dulu. Alhamdulillah, keputusan yang baik pada malam ini. InsyaAllah kita ready di Melaka, insyaAllah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Melaka lagi, orang Melaka. Buat orang Melaka. Tuan Sudin ada? Tuan Sudin? Oh, orang Melaka. Lah. Ada orang Melaka nampak. Kat mana-mana pun ada orang Melaka. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Tahniah. Ini orang JBP. Dapat ilmu lutut dia. Okey, saya bekas ahli PKR. Saya ucapkan terima kasih terutamanya kepada saya Abang Sun, orang yang membawa saya bertanggungjawab membawa saya masuk PAS, dan 2 kali saya berkembang bersama Abang Sun daripada negeri Johor kita berjaya, dan kemudian di Negeri Sembilan kita berjaya membawa kemenangan kepada Perikatan Nasional dan